Jadi supaya dia nampak dia champion dulu benda ni. Termasuk juga tentang soal yang dia tuduh ada corporate mafia. Ya, kan yang NCC terlibat dalam hal itu. Jadi sebenarnya kenyataan itu merujuk kepada isu corporate mafia, bukan isu pegangan saham. Jadi ada tuduhan. Tuduhan dekat mana? Bloomberg. Bloomberg cakap daripada sumber yang dipercayai lah bagi dia kan. Ada begitu, ada begini. That is an allegation. Siasatlah dulu allegation ni. Melalui apa? Mungkin melalui jawatan kuasa yang ditubuhkan ini. Kemudian melalui jawatan kuasa ni, bila dah jumpa keterangan, jumpa bukti, ada difikirkan ada kes, dan barulah kita proceed kepada, kalau kita rasa ada keperluan untuk tubuhkan RCI, dan kita tubuhkan RCI. Itu dia proses. Orang hari ni, politik dia apa? Preemptive politik. Dia bantai dulu. Dia rasa dulu, dia buat anggapan dulu. Sebenarnya ini yang terjadi. Walhal itu bukan benda yang terjadi. Jadi supaya dia nampak dia champion dulu benda ni. Dan ada juga persepsi di sebelah sana, lihat bahawa ini cubaan untuk menyerang institusi. Institusi dilihat sangat agresif hari ini. Mungkin tidak menyenangkan beberapa pihak yang lain. Jadi disusun seolah-olah cuba untuk melemahkan institusi ini, tarnish dia punya reputation, dengan harapan bahawa akan ada beberapa orang yang terselamat. Ada juga pandangan yang macam tu. Tapi bila ada pandangan macam tu, apakah kalau ada tuduhan yang serius, yang kukuh, yang strong, yang justified tentang salah laku kita nak abaikan? Tak boleh juga. Kena buat. Jadi buatlah jawatan kuasa. Siasat dulu yang ini. So ini yang kita nak kena, proses ni yang kita nak kena explain. Yang orang nak bising ni, biasalah. Orang politik ni dia, bila dia taksub dengan satu kumpulan, taksub dengan satu pemimpin tu, dia kadang-kadang dia hilang rasional. Macam mana Moja? Okey? Betul. Okey, betul. Saya pegul saya melihatnya.